Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Intan Zarina binti Zahidi dari SMK Sultan Yusof, Batu Gajah, Perak. Hari ini saya akan memperkenalkan Hub Kimia Cikgu Intan, iaitu satu pusat himpunan koleksi video PDP dan eksperimen yang telah saya bina, rakam sendiri dan saya susun di dalam laman ini. Bermula dengan umum kimia sehinggalah bab tingkatan 5, semuanya berada di sini. Ada yang daripada YouTube, ada juga yang untuk di TikTok. Jadi bila disusun satu susunan begini, tak perlu lagi search. Murid tak perlu lagi search untuk sesuatu topik itu. Hanya perlu klik. Ini adalah bahagian teori. Contohnya bab 2 tingkatan 4. Kemudian kembali semula untuk tengok eksperimen tentang amonium klorida ini contohnya. Berada di TikTok. Jadi murid tak perlu lagi cari-cari, tak perlu lagi search. Samalah juga dengan guru yang boleh menjadikan hub kimia ini sebagai satu sumber untuk PDPC masing-masing. Sama ada guru lama ataupun guru baharu, terutamanya kepada guru baharulah. Juga kepada pembantu makmal. Maka saya telah susun semuanya mengikut silibus tingkatan 4 dan 5 kimia KSSM. Jadi hanya perlu klik dan terus sampai sama ada ke YouTube ataupun TikTok. Asalnya semuanya berada di YouTube untuk teorinya, kemudian di TikTok eksperimennya. Agak menyukarkan kerana perlu tercari-cari, perlu search tentang sesuatu topik itu. Maka saya himpunkan semuanya di laman ini. Jadi memudahkan saya sendiri, murid-murid, guru-guru dan juga pembantu makmal. Terutamanya murid-murid yang tertinggal dalam tidak hadir ke sekolah atau nak ulang kaji semula topik-topik yang telah dipelajari. So ini semuanya merangkumi silibus kimia tingkatan 4 dan 5. Ini telah sampai ke tingkatan 5. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.